Dekat Rubiah, penjaga rumah ni. Oh ya. Zulaikha. Saya jaga siang je rumah ni. Malam saya balik. Saya nak belakang dulu lah. Baik. Aku kan menunggu untuk kita kembali. Perjalanan cinta kita tak mungkin kan berakhir. Ku tunggu. Sebenarnya, apa tujuan abang bawa Ika ke sini? Kita kan dah tak ada apa-apa. Rumah ni besar sangat, Ika tak selesa. Cuma Ika dengan Mikael je. Abang memang dah buat rumah ni dari dulu lagi, Ika. Ika ingat tak, kita dah rancang nak duduk sini lepas kita nikah dulu. Abang memang dah bina impian ni untuk Ika. Hamba ni macam mana boleh ada kat sini? Sebab abang memang simpan semua kenangan kita dulu, Ika. Cuma lepas abang hilang ingatan dulu, abang terus tak ingat tempat ni. Abang minta maaf. Cuba duduk, Ika. Abang cuma minta satu je, Ika. Just say yes. Bila Ika cakap ya, abang uruskan semuanya. Abang akan lindungi Ika dengan Mikael mulai dari saat ni. suka